Stationers, Kyoto. Hai, Ayah here. Turun je bas dekat Kyoto, kiri kanan penuh kedai kimono. Terus masuk satu persatu, vibe dia tenang, staff dia lembut, layanan dia super tip-top. So, Alia pilih kedai First Kimono. So, kedai ni sangat cantik. Estetik macam tu. Cantik kan? Alia pilih kimono. First pick terus perfect. Fatah pun sama-sama pilih tau. Sama-sama kita orang nak cantik hari tu. Lepas tu kami terus bayar. Masuk ke bilik dressing dan di sinilah budaya Jepun betul-betul terasa. Cara mereka pakai kimono, pelan, sopan, penuh dengan adat. Setiap ikatan rapi sampai Alia berbisik. Kalau hari-hari pakai macam ni, confirm kurus. Bekung dia padu sangat-sangat. Nampak tak? Fatah tu so handsome. Kita orang sama-sama terkejut tengok muka each other. Seronok kadang-kadang macam ni. Rate Alia untuk hari ini adalah 10 per 10. Kalau orang Jepun cakap otokushi. Maksud dia apa? Cantik, indah gitu.